Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kumpulan kami akan menerangkan projek berkaitan tentang continuity and discontinuity in functions. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Adeli Syahmi bin Arifin, Arif Muzammil bin Azman, itu saya, Muhammad Rozris bin Muhammad Robi, Muhammad Zulkarnain bin Ma'zin dan Azhar Nazik bin Anwar. Seterusnya adalah what is continuity. Sebagai contoh, saya bagi ujian mudah. Bolehkah anda melukis fungsi tanpa mengangkat pensel anda? Jika ya, maknanya berterusan. Continuity ini tiada rehat, lompatan atau jurang dalam graf, dan tingkah lakunya lancar dan tidak terganggu. Untuk discontinuity, fungsinya mempunyai rehat, lompatan atau jurang pada titik-titik tertentu. Anda mesti mengangkat pensel anda untuk meneruskan melukis, dan gangguan tiba-tiba atau nilai yang hilang. Untuk objektif pula adalah memahami tingkah laku fungsi, asas kalkulus lanjutan, mengaplikasikan konsep had iaitu limit, memodelkan situasi dunia sebenar dan kemahiran menyelesaikan masalah. Untuk tugasan kami, terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Untuk bahagian A ialah teori research, bahagian B ialah function analysis dan juga bahagian terakhir, bahagian C iaitu real world application. Untuk bahagian pertama, saya akan menerangkan tentang definisi untuk continuity. Apa itu continuity? Kita mulakan dengan definisi asas. Continuity ialah sesuatu fungsi yang dikatakan mempunyai continuity pada titik X sama dengan A apabila 3 syarat penting dipenuhi. Yang pertama, apabila nilai fungsi pada titik tersebut iaitu f A wujud. Yang kedua, limit fungsi apabila X menghampiri A juga wujud. Dan yang ketiga, nilai limit itu sama dengan nilai fungsi sebenar, iaitu limit X A, Fx sama dengan Fa. Jika ketiga-tiga syarat dipenuhi, maka graf fungsi adalah rancak tanpa sebarang putus ataupun perubahan mendadak pada titik tersebut. Seterusnya ialah discontinuity. Kita masuk kepada konsep ketidakselanjaran ataupun discontinuity. Discontinuity berlaku apabila salah satu daripada syarat kekontinuan gagal dipenuhi. Ini menyebabkan graf mempunyai tingkah laku yang tidak normal seperti putus, mempunyai lubang ataupun naik mendadak. Terdapat 4 jenis utama di dalam discontinuity. Yang pertama ialah removable discontinuity, jump discontinuity, infinite discontinuity dan juga oscillating discontinuity. Untuk jenis bagi discontinuity yang pertama ialah removable discontinuity. Inilah yang kita panggil sebagai lubang pada graf. Limit wujud, tetapi nilai fungsi tidak wujud ataupun tidak sama dengan limit. Contohnya, ia akan berlaku pada fungsi x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1 yang mempunyai lubang pada graf di bahagian x sama dengan 1. Yang kedua ialah jump discontinuity. Ini berlaku apabila limit kiri dan juga limit kanan wujud tetapi tidak sama. Biasanya berlaku di dalam fungsi berbahagi seperti fungsi tarif elektrik ataupun fungsi lantai. Yang seterusnya ialah infinite discontinuity. Infinite discontinuity terjadi apabila graf menghampiri tak terhingga. Contohnya pada graf fx sama dengan 1 per x dx sama dengan 0. Ini menunjukkan pembentukan asimptot menegak. Yang terakhir sekali ialah oscillating discontinuity. Oscillating discontinuity berlaku apabila fungsi berayun terlalu cepat sehingga limit tidak boleh ditentukan. Contohnya ialah sin 1/x apabila x menghampiri 0. Yang seterusnya ialah teorem-teorem penting yang berkaitan dengan continuity. Sekarang kita masuk ke bahagian teorem penting. Salah satu teorem berkaitan kekontinuan ialah Intermediate Value Theorem ataupun IVT. Teorem ini menyatakan bahawa jika sesuatu fungsi itu kontinu pada selang AB, maka fungsi itu mesti melalui semua nilai di antara FA dan juga FB. Dalam kata lain juga, graf fungsi yang kontinu tidak boleh melangkau sebarang nilai. Contohnya, kalau suhu meningkat daripada 20 darjah Celsius kepada 30 darjah Celsius, mesti akan ada satu masa di mana suhu tepat 25 darjah Celsius. Ia tidak boleh lompat dari 20 terus kepada 30. Selain itu, kita juga mempunyai satu lagi teorem penting, iaitu Extreme Value Theorem ataupun EVT. Secara ringkasnya,
Jika fx kontinu pada selang tertutup AB, maka f mengambil nilai maksimum dan nilai minimum pada selang itu. Sebagai contoh ringkas, bayangkan graf suhu harian dari jam 8 pagi hingga 8 malam, iaitu interval tertutup. Jika suhu berubah secara kontinu, pasti akan ada waktu suhu maksimum dan juga waktu suhu minimum dalam tempoh itu. EVT mengesahkan kewujudan kedua-dua waktu tersebut. Konsep limit sangat penting dalam menentukan kekontinuan. Secara ringkasnya, sesuatu fungsi dikatakan kontinu di titik X sama dengan A apabila nilai limit fungsi tersebut ketika X menghampiri A adalah sama dengan nilai fungsi pada titik itu. Dengan kata lain, fungsi itu tidak mempunyai sebarang lompat, jurang atau lubang pada X sama dengan A. Jadi, untuk memastikan sesuatu fungsi itu kontinu, kita perlu menggaji tigah langkah fungsi apabila ia menghampiri sesuatu titik. Kalau limit itu tidak wujud, ataupun limit wujud tetapi tidak sama dengan nilai fungsi, maka titik itu adalah titik ketidakselanjaran. Part B, function piecewise. Graf ini menunjukkan fungsi ketidakselanjar jenis piecewise bagi GX. Bagi bahagian X kurang daripada kosong, fungsi ditarifkan sebagai G kurungan X sama dengan X tambah 1 dan nilai fungsi menghampiri 1 apabila X mendekati kosong dari sebelah kiri. Bagi bahagian X besar daripada kosong, fungsi ini ditakdirkan sebagai G kurungan X sama dengan X kuasa 2 dan nilai fungsi menghampiri kosong apabila X mendekati dengan kosong dari sebelah kanan. Pada titik X sama dengan kosong, fungsi diberi nilai G kurungan kosong sama dengan 3 yang ditunjukkan oleh titik bertanda pada graf. Okey, oleh sebab itu, had kiri adalah 1 dan limit kanan adalah kosong dan nilai fungsi di titik tersebut ialah 3. Maka nilai ini tidak sama. Keadaan ini menghasilkan satu ketidakselanjaran jenis lonjakan pada X sama dengan kosong yang jelas dipapar melalui perubahan graf yang disediakan. Okey, saya akan terangkan tentang function yang ketiga iaitu function removable via trigonometric limit. Jadi dekat sini kita akan tengok fungsi trigonometrik ini berbentuk pecahan iaitu fx dalam kurungan sin x per x tidak sama dengan kosong dan 1 x sama dengan kosong. Jadi dekat sini kita boleh tengok fungsi ini menarik kerana pada asalnya ungkapan sin x per x tidak ditakrifkan pada x sama dengan kosong. Ini menyebabkan wujudnya satu discontinuity iaitu ketidakselanjaran pada titik tersebut. Namun apabila kita mengkaji nilai had fungsi ini apabila menghampiri kosong, kita dapat bahawa limit x menghampiri kosong sin x per x sama dengan 1. Ini bermaksud walaupun formula asal tidak boleh digunakan pada x sama dengan kosong, fungsi ini sebenarnya menghampiri nilai 1. 1 apabila x mendekati kosong. Oleh itu, ketidakselanjaran di titik tersebut ialah removable discontinuity kerana ia boleh ditampal dengan menakrifkan nilai fungsi itu sendiri sebagai 1 pada x sama dengan kosong. Selepas kita takrifkan f dalam kurungan kosong sama dengan 1, barulah fungsi ini menjadi continuous, iaitu selanjar pada keseluruhan domainnya. Fungsi graf ini menunjukkan sebuah lengkung limit pada titik x sama dengan kosong, terdapat satu titik yang diisi pada nilai 1, menandakan fungsi ini telah lengkap dan selanjar. Okey, untuk function rasional pula, fungsi rasional ialah kita beri di sini iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4 per x tolak 2. Jadi langkah yang pertama, kita pemudahkan fungsi. Kita faktorkan pembilan iaitu x kuasa 2 tolak 4 sama dengan kurungan x tolak 2 dan x tambah 2. Jadi
bagi semua nilai X, Fx, X tambah 2. Langkah kedua, cari titik ketak selanjaran. Penyebut menjadi sifar apabila X tolak 2 sama dengan kosong, X kita dapat 2. Ini bermaksud fungsi tidak ditakrifkan pada X sama dengan 2. Langkah ketiga pula, kita klasifikasikan ketak selanjaran. Kira had lin Fx, lim X tambah 2 kita dapat 4. Had wujud tetapi nilai fungsi tidak wujud pada X sama dengan 2. Jenis ketak selanjaran boleh buang iaitu removable discontinuity. Ini berlaku kerana terdapat lubang pada X sama dengan 2 dan kita boleh membaiki fungsi dengan mentakrifkan F2 sama dengan 4. Okey, saya akan meneruskan dengan soalan 4C, real world application. So, kumpulan kami mengambil soalan human population growth. So, untuk function dia adalah P sama dengan P initial darab dengan eksponen kuasa RT. P adalah populasi pada masa T, P initial adalah populasi awal, E adalah nombor Euler iaitu eksponen, R kadar pertumbuhan dan T adalah masa. Y is continuous. Mengapa berterusan? Kerana tiada lompatan mengejut. Sebagai contoh, manusia dilahirkan dan mati secara berterusan sepanjang hari. Tiada satu saat pun di mana populasi melompat dari satu nilai ke nilai yang lain. Dan poin seterusnya adalah bukti matematik. Limit T berhampiran dengan T initial, PT, sama dengan PT initial. Limit tersebut wujud dan sama dengan nilai populasi sebenar. Saya akan berikan contoh sebenar dengan nombor. Contohnya populasi sesuatu bandar pada titik permulaannya adalah pada tahun 2020. So pada tahun 2020 tu terdapat 100,000 orang. So kadar pertumbuhan R ialah 0.02 iaitu 2% tahun. Jadi populasi dari semasa ke semasa pada tahun 2020 100,000. So kita boleh masuk ke dalam equation untuk tahun yang kedua iaitu 2021, P1 100,000 darab dengan eksponen kuasa 0.02 darab 1 sama dengan 102,020. So berikutnya adalah 104,081 dan 106,184. So seterusnya kita boleh tengok visual representation iaitu population melawan dengan masa iaitu time. Kita boleh tengok pada setiap tahun rate human population growth ini meningkat. Seterusnya adalah why this matter. Mengapa tajuk continuity ini penting? Ia boleh diaplikasikan praktikal, iaitu perancangan bandar. Kita perlu meramal keperluan infrastruktur dengan lancar dari semasa ke semasa. Seterusnya peruntukan sumber. Kita boleh kira perubahan beransur-ansur dalam keperluan makanan, air dan perumahan, dan ramalan ekonomi. Kita boleh ramalkan saiz pasaran dan tenaga kerja secara berterusan. What if it were discontinuous? Bagaimana jika ia tidak berterusan? Jika populasi mengalami lonjakan, itu perancangan mustahil. Tidak dapat meramal nilai antara titik pengukuran dan model tidak akan mencerminkan realiti. Dan akhir sekali adalah kontras. When population is discontinuous, apabila populasi tidak berterusan. Populasi boleh menunjukkan ketidaksinambungan dalam kes yang melampau. Contoh, ketidaksinambungan lompatan, perang atau bencana alam, penurunan populasi secara tiba-tiba, migrasi besar-besaran, kemasukan pelarian secara tiba-tiba dan pandemik penurunan mendadak. Contoh, sebuah bandar mempunyai 50,000 orang. Sebuah kilang dibuka dan 10,000 pekerja berpindah masuk dalam masa 1 minggu. Sebelum P adalah 50,000 dan selepas P adalah 60,000. Ketidaksinambungan lompatan pada titik masa itu. Untuk conclusion, iaitu kesimpulan. Kesinambungan dan ketidaksinambungan bukan sekadar konsep matematik abstrak.
ia adalah bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan dan memahami bagaimana suatu perubahan itu. Sama ada analisis trend yang lancar atau perubahan mendadak. Konsep-konsep ini memberi kuasa untuk meramal, memodelkan dan menyelesaikan masalah sebenar dengan tepat. Okey, itu saja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.